Wahabi penguate dung buat pegah kongkah nak bui pedu. Lung pingap pak masyarakat Aceh Bandung. Nya wahabi baju-baju di pancur agama Islam kedayo. Dari berakon dipegah bawa orang lelaki lagi nyo ke pegah kata tembayang hana wajib berbak kubui pegah hari macam nyo ke pegah bermadhab hana wajib ipegah lo. Wah rotu ikut Nabi hana wajib pegah ngapa ti jikalan. Contoh dalam sabah ji dalam wahabi penguate kajak pegah bahawa lebih kuat pendapat Ali ketimbang dapat pendapat Rasulullah. Dan dia perlu kata-kata lain wahabi penguate. Kan baca-baca perlu. Bila ada pendapat Ali dan pendapat Rasulullah dan antara duanya nyancok pendapat Ali dipegah lebuinya. Ya, maka baca icok-icok. Maka ji awakahnya hai wahabi pengikut wahabi penguate kadang kalau urung kai ikut ju bui kap bui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nibak malam yang berbahagianya getanyo akan tabahas sabah masalah tentang bermadhab. Karena wahabi berpendapat bahwa bermadhab hukumnya itu tidak wajib. Dengan alasan bahawa tidak ada dalil satupun yang menunjukkan bermadhab itu yang wajib dipegah letaknya. Hai, bila kata hana bermadhab, dari mana kata puas bahawa hukum segala hukum? Dari mana anda tahu bahawa hukumnya dan hukum je bila kata hana bermadhab? Allah. Maka lung pegah bagata hai wahabi pungo bermadhab tersebut hukumnya itu wajib. Bila kita tidak bermadhab tu sungguhlah getanyo hana tatupu nyo pakiban hukum. Contoh salah sabah ji dalam bermadhab Imam Syafi'i apabila getanyo tu peh ngote pakiban hukum dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Hambali pakiban, dalam madhab Imam Hanafi pakiban, dalam madhab Imam Maliki pakiban. Jadi apabila kata hana bermadhab pakiban hukumnya dah kacau hukum bila ada peh ngote. Buka baju hazat tu. Pama. Yang kenyampangai. Wahabi dino cik wahabi bangai dum ko lagi wahabi jamun. Wahabi jamun. Itu fikir bagi banyak wahabi pihak bahatai koi mai. Parhan lo. Keempat, yang bahawa bermadhab itu hukumnya wajib. Walaupunkah pegah adalah bermadhabnya adalah bergolongan, karena apabila sabah golongan hukum dia haram maka pegah. Penyamanan. Wakah pegah bahawa bermadhab itu hana wajib dengan alasan adalah awakah pegah karena bermadhab itu bergolongan, sedangkan bergolongan itu haram. Yang alasan awakah kan? Get kamu jawab pertanyaan kah? Kalau demikian daripada sejumlah golongan yang ada, yang manakah yang menurut anda golongan yang selamat? Bila dengan alasan yang kau pegang, bila bermadhab itu bergolongan, sedangkan bergolongan itu haram, kami jawab yang manakah yang termasuk orang selamat dalam satu golongan? Tunjukkan kepada kami, hai lempang. Pap lumo kamu itu. Saya pegang halang bermadhab mana wajib. Yang tabah-tabah baju-baju dipancur katanya agama Islam. Nyan, kai tebih fatwa. Cina galan juk babak video yang viralnya. Kai apakah bermadhab mana wajib? Wau roti pegah haju ikut Rasul mana wajib. Bio ipancu. Wah iman. Tapakak mudu ada telefon nak angkat. Pakak muduk dua nak katim. Kau iman aku. Okey, macam-macam. Wahabi kan dia apa nampak jap. Ka hadis kapu hancur, hadis yang daif kapu lemah, yang lemah kapu kuat. Nyo ka pegah halam madhab mana wajib. Bila hana wajib pekah kau dia teman Nabi. Tanya bakal halih bui.
Bilakah kau dip tematan Nabi kata hukumnya je kau pegang mazhabnya hana wajib. Menabi hana kata ui mengamlumpang Nabi dan biar taji kamu lumpang ngambui. Kau pegang ju mazhabnya hana wajib. Lampu koi magu. Dalil wajib bermadzhab itu banyak. Boleh anda lihat di dalam kitab-kitab. Wajib bermadzhab. Walaupun kau pegang hikahnya bahwa bermadzhab itu tidak wajib. Nah dalil bermadzhab itu wajib. Ya, ada dalilnya. Tifjai dalil bermadzhab wajib dalam kitab Iyanatut Talibin di Inam Pinaikun. Awakah buat kitab-kitabnya yang kitab madzhab ai lempang. Kau tepi hukum beberapa yang kau tepi dalam babahkan yang bermadzhab. Walaupun berdasarkan kau pegang hadis dengan Al-Quran. Bila awak berpaham hadis dengan Al-Quran tidak bermadzhab, akan cerna ngaulekahnya. Baik kau pakai uleboh dia tak boleh. Nyampian dente. Mupap limo. Gak pegang anak bui ke. Buaya. Keempat, lu jawab terdekat bermadzhab hukumnya wajib. Ada dalil? Banyak dalil. Yang paling dalil kata pan nombor ikai. Apakah kamu dua-dua dah yang? Baik pegang anak bui ke ni. Kijile fikir lagi tentang hadis dengan Al-Quran bila tidak bermadzhab. Lahai lempak pungong bui palih. Pegang anak bui juga ni. Keempatnya kan Wahabi dung, Wahabi penguatai. Wahabi penguatai dung buat pegang kongkah anak bui pedu. Lumping pak masyarakat Aceh Pamandung. Nya Wahabi baju-baju di pancur agama Islam ketayong. Dari berakon dipegah bawa orang lelaki laginya. Nyokai pegah kata tembayang hana wajib. Berbak kubui pegah hari macam nyokai pegah bermadhab hana wajib dipegah lo. Wah rotu ikut Nabi hana wajib pegah. Ngapa ti jikalah? Contoh talah sabah ji dalam Wahabi penguatai kajak pegah bahawa lebih kuat pendapat Ali ketimbang pendapat Rasulullah. Jangan dia perlu kata-kata lain Wahabi penguatai. Kan baca-baca perlu. Bila ada pendapat Ali dan pendapat Rasulullah dan antara duanya nyancok pendapat Ali dipegah lebuinya. Ya, enggak baca icok-icok. Maka ji awakahnya hai Wahabi pengikut Wahabi penguatai. Kadang-kadang urung kau ikut, baik kau ikut ju bui kap bui. Macam dumpiatan dum. Lampu koi mah. Mudah-mudahan nyantip. Yang boleh dalil telefon nombor ikan duk budu ana link nombor ikan kat telefon. Tak mudah api je pun tak takut dah nak mati cik. Malim sikatan nak Wahabi tu kau. Bila berkita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kan. Hadarallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.